Jaringan Joao Figueiredo pada awal permainan sudah cukup untuk membantu Harimau Malaya menamatkan penantian 24 tahun tidak menang ke atas Palestin apabila meraih kemenangan 1-0 dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Ibrahim. Kali terakhir Harimau Malaya berjaya menewaskan Palestin adalah ketika merekodkan kemenangan 4-3 pada aksi kelayakan Piala Dunia pada Mac 2001. Skuad kebangsaan berpotensi untuk mendaki sebanyak 5 anak tangga daripada kedudukan ke-125 dunia ketika ini kepada ranking ke-120 dunia selepas menewaskan Palestin, dan ini membolehkan mereka menambah koleksi mata sebanyak 5.89 mata dalam carta kedudukan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Kejayaan skuad kendalian Peter Klamovski menewaskan Singapura membantu mereka mengumpul 3.68 mata untuk meletakkan Malaysia di tangga ke-122 berdasarkan kedudukan dan kiraan semasa tidak rasmi.